I'm Rohingya and from Malaysia to the world. Save Rohingya. Save Rohingya, kepala bapak korang, weh. Kena save Malaysia lah. Kau tengok, lebih kurang 150,000 pelarian Rohingya kat sini. Lu ingat apa Malaysia ni ya? Pergi jaga orang pelarian ke? Malaysia tak ada kerja lain ke? Kalau you duduk diam-diam tak apa. Macam-macam masalah sosial. Tengah jalan you boleh meniaga. Lepas tu penguat kuasa kau tim masuk under table. Kau tak nampak. Tapi kalau warga tempatan meniaga, gerai ke apa, terus pergi angkut. Masa tu penguat kuasa nampak lah. Mata dia tu sudah jadi 4. Kalau Rohingya meniaga, pergilah. Itu Selayang punya pasar. Banyak juga tempat bermaharaja lela. Boleh bawa kereta macam-macam. Lepas tu, nak tuntut juga ke warga negaraan. Save Rohingya kepala bapak korang. Harap-haraplah kita akan buat dalam masa terdekat. Kita akan buat satu sidang media. Bantahan secara besar-besaran di hadapan pejabat UN. Sebab dia orang ni pun, memang saya tak tahulah dia orang ni apa dia orang punya cari makan UN ni. Banyak sangat, hampir terlampau 150,000 pelarian kat Malaysia. Anak, bini, cucu, cicit semua kat sini. Diberikan betis nak paha. Kita akan buat satu sidang media tak lama lagi dengan beberapa NGO. Dan kita akan turun ramai-ramai bantah. Ni kerajaan you tak nampak ke? Malaysia punya orang sudah susah. Banyak yang tak ada kerja. Apa pun tak ada. Ini kau nak ampu-ampu Rohingya buat apa? Hantar dia orang pergi Myanmar. Minta itu Anyang Suki jaga. Save kepala bapak korang lah weh.